على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Memuliakan Fadil Ustaz Ammar, Fadil ayah kita, Fadil Ustaz Muhammad Ammar, Ustaz Amin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Kerana bas belum sampai, jadi kita isilah sedikit beberapa minit sementara menunggu bas tentang perjalanan ziarah kita ke Maghribi. Satu ketika dulu Maghribi ini, apabila sampai kitab Imam Ghazali di sini, ulama-ulama mazhab Maliki yang membaca kitab Imam Ghazali, mereka merasakan kitab ni ada ajaran yang salah, sesat. Lalu mereka menulis surat kepada raja pada masa itu minta agar dihapuskan kitab Ihya Imam Ghazali. Lalu dibuatlah pembakaran kitab Imam Ghazali secara besar-besaran. Dibakar di Qurtubah, dia masuk dalam Andalus. Dibakar di Marrakesh, tempat kita pergi kemarin, secara beramai-ramai. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibn Arabi, ada riwayat kata Ibn Arabi, menyatakan dia bermimpi jumpa Imam Ghazali. Karena sebelum itu dia salah seorang penyokong. Dia tak naik Bahkan Imam Ghazali disuruh tampak dia lah atau pukul dia. Sebut dalam grup. Dalam mimpi tu. Sebut dalam grup saja. Mengadu tentang Imam Ghazali mengadu kat Rasulullah, kata kitab ni disesatkan dan disuruh hapus. Maka dia terjaga dan sakit dia masih ada masa kena pukul dalam mimpi itu. Lalu dia bertaubat dan dia kembali memuji dan menyokong Ihya Ulumuddin. Dan salah seorang tokoh lagi yang terkenal juga, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Dia mula-mula mengaji, antara tempat dia mula mengaji di sini. Mengaji kepada Sayyidi Muhammad bin Harazim bin Sayyidi Ali bin Harazim, cucu kepada yang kita tengok kubah kemarin. Yang tengok kubah tu Sayyidi Ali Harazim. Sebelah dia Sayyidi Ali Ad-Dabbar. Saya mengaji tahun 90-an dulu, saya tengok satu kitab yang ditulis, tapi saya tak beli ya. Nama kitab itu Al-Ibriz. Al-Ibriz makna emas murni. Kenapa dinamakan sedemikian? Kerana kata-kata di situ, kata-kata hikmah yang terbit daripada mulut dia. Dia seorang ulama yang tak erti baca, tak erti tulis. Rajulun ummi, tapi Allah dilantik jadi wali dengan sebab bersihnya hati dia. Allah masuk ilham, keluar anak murid dia tulis. Kata anak murid dia tulis. Akhirnya muncul satu jilid kitab nama dia Al-Ibriz, tentang kata-kata hikmah Ali Ad-Dabbar yang kita tengok kubur dia kemarin. Ali Ad-Dabbar sewaktu ziarah Darih ataupun kubur ni jumpa Nabi Khidir dekat tu. Itu di antara cerita yang disebutkan dalam kitab. Jadi Ali Ibn Harazim ni antara guru kepada Imam Abu Madian. Dan Ibu Madian tempat dia khalwat, tempat kita minum teh kemarin, yang kita duduk tunggu orang beli kulit lama-lama tu. Tepi tu ada satu masjid. Tempat tu Syekh Tariqah Qawqiyah Daraqiyah Syadzuliyah. Dekat tu juga tempat Imam Abu Madian berkhalwat. Dan Allah buka futuh dia di situ. Tempat kita duduk tu mana? Nah, tak jauh lah dengan kita minum teh kemarin ni. Kena pergi lagi lah. Kena pergi lagi. Ni hak wali sebelah beli kulit. Ni hak sebelah tempat. Banyak tempat-tempat lagu tu. Jadi Abu Madian ni guru dia di sini. Abu Hasan Syadzuli juga diceritakan ni, wallahu alam lah. Mimpi tengok Imam Ghazali duduk depan Rasulullah Allah dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Rasulullah tanya, wahai Nabi Musa, wahai Isa, adakah di kalangan kamu ulama macam ni? Kerana mereka bertanya hadis ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama di kalangan umat aku macam para nabi di kalangan Bani Israel. Lalu
ditanya oleh Nabi Musa dengan Nabi Isa, mana di kalangan ulama kamu, umat kamu yang dianggap ulama yang macam Nabi Bani Israel? Rasulullah kata, mana Imam Ghazali, mana Ghazali? Imam Ghazali pun muncul. Lalu Nabi Musa tanya, Rasulullah tanya, siapa nama kamu? Imam Ghazali jawab, nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa protes, kritik Imam Ghazali. Kenapa Rasulullah tanya kamu nama apa, kamu jawab panjang? Patut tanya nama apa, nama Muhammad sudah. Ni jawab dengan pak, dengan tuan. Muhammad bin Muhammad, semua nama Muhammad, 3 pangkat. Kalau orang nak pergi ziarah, orang tanya Nabi Muhammad mana, cucu kah, tuan kah, cucu. Pasal nama Imam Ghazali 3 peringkat semuanya Muhammad. Lalu bila Nabi Musa kata tanya Imam Ghazali pasal apa jawab panjang, sedangkan ditanya hanya nama, maka Imam Ghazali tanya Rasulullah, saya nak beradab dengan Nabi Musa, tak mau jawab, mengaku saja ataupun nak jawab. Rasulullah kata, jawab wahai, jawablah. Maka Imam Ghazali tanya Nabi Musa soalan yang sama yang Nabi Musa tanya kepada Imam Ghazali. Nabi Musa tanya Imam Ghazali, kenapa kau jawab panjang sedangkan Rasulullah tanya sikit lah? Lalu Imam Ghazali tanya Nabi Musa, kenapa engkau jawab panjang? Kenapa Tuhan jawab panjang ketika Allah Ta'ala tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Nabi Musa jawab, qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa jawab, ini adalah tongkatku dan aku guna tongkat ni untuk menggugurkan daun-daun bagi dimakan oleh kambing. Dan aku bersandar kepada tongkatku ketika aku berjalan. Masya Allah. Dan aku gunakan tongkat ni untuk pelbagai tujuan yang lain. Nabi Imam Ghazali kata, awak jawab panjang. Patut Rasulullah Ta'ala tanya apa di tangan-tangan, tongkat sudah. Ni sambung panjang lebih daripada yang ditanya. Maka Nabi Musa kata, aku jawab panjang kerana aku suka bercakap dengan Allah Ta'ala. Allah. Imam Ghazali kata, saya pun jawab panjang kerana saya suka bercakap dengan Rasulullah. Maka Nabi Musa mengakui kecerdikan Imam Ghazali. Ini cerita dalam mimpi Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi semenjak daripada mimpi ulama tersebut, maka kitab Ihya yang dimarahi, dibenci, bertukar menjadi disukai dan tersebar. Tapi ulama-ulama sebelah timur seperti Imam Nawawi, seperti Imam Subki, imam-imam besar memuji kitab Ihya. Dan salah seorang ulama yang mengamalkan kitab Ihya dan menjadi hebat, namanya Imam Ibnu Abbad. Ibnu Abbad ini murid kepada Ibnu Ashir yang kita baca dalam buku. Ibnu Ashir, ulama hebat, mendidik seorang murid yang bernama Ibnu Abbad. Kita apa dia beramal kitab Ihya. Dia beramal kitab Ihya, lalu dia menjadi khatib di masjid yang kita akan ziarah hari ini selama 15 tahun. Dia nama Ibnu Abbad, Ibnu Khatib nama dia. Jadi dia karang kitab nama dia Ghaithul Mawahibil Aliyah, syarah kepada kitab Hikam. Dan dia terkenal sebagai orang yang pandai berkhutbah sehingga dilantik menjadi khatib masjid selama 15 tahun. Dia diberi karamah oleh Allah Ta'ala. Pernah dilihat pagi-pagi sebelum subuh, dia terbang sambil bersila daripada pintu masjid pergi ke tempat mihrab dalam masjid yang kita akan ziarah. Masjid apa? Qasbini Qarawiyyin. Dia ni di Fas seperti Imam Ghazali di Kahirah, Imam Syafi'i di Kahirah. Jadi siapa pergi Mesir tak akan balik melainkan di samping shopping dia akan kena ziarah Imam Syafi'i. Siapa yang main Fas biasanya ziarah Ibnu Abbad. Masya-Allah. Dan di Malaysia di pondok-pondok dulu-dulu sampai sekarang ni pun, sekarang ni tak banyak lah, orang nak mengajar syarah hikam, orang akan pegang kitab ni. Di Mekah pun begitu, di pondok-pondok pun begitu, Tok Pulau Manis terjemah pun ambil dari sini. Jadi
kitab Ibnu Abbad ni adalah kitab yang banyak digunakan. Kitab yang lebih besar daripada itu nama dia Iqadhul Himam fi Syarh al-Hikam Ibn Ajibah. Bahasa agak tinggi, bahasa sastra. Menjadi rujukan, jangan dengan orang mengajak. Tapi yang orang mengajak dulu nama dia kitab Ghaithul Mawahibul Aliyah, ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Dalam kitab itulah pengarang kitab itu berada dan dikebumikan di sini. Nama dia Babul Futuh, nama perkuburan tu. Mana yang kita lihat kemarin, yang kali putih kemarin. Ya. Dan ulama-ulama wali-wali Allah yang dikebumikan di sini terlalu ramai sehingga dikarang kitab 5 jilid yang saya buat dalam grup. Ya. Salwatul Anfas, cerita mereka yang pernah singgah dan dikebumikan di sini. Banyak. Jadi Imam Abu Madian, siapa yang biasa baca kitab tasawuf tentu pernah dengar nama Imam Abu Madian. Dia ada kitab hikam dia tersendiri, diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Nama hikam Abu Madian. Dia mengaji di sini. Cuma dia mati di tempat lain. Imam Abu Madian. Di antara kata-kata Imam Abu Madian yang saya ingat, dia kata man jalasaz zakirina intabaha min ghaflatihi wa man khadama as-salihina irtafa'a bi khidmatihi. Barang siapa duduk dengan orang-orang yang berzikir, nescaya dia tersedar daripada kelalaiannya. Barang siapa berkhidmat kepada orang-orang yang saleh, nescaya dia akan meninggi darjatnya dengan sebab khidmatnya kepada orang tersebut. Jadi dia kata kalau kita jenis lalai, duduk dengan orang rajin zikir supaya kita berubah daripada lalai kepada zikir. Kalau kita nak naik darjat tinggi, kita menjadi khadam kepada orang-orang baik. Seperti mana Sayyid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jadi khadam ke Rasulullah kerana dia jadi pakar dalam bidang tafsir. Khulafa Rasyidin jadi khadam kepada Rasulullah, jadi para sahabat yang paling tinggi dalam darjat para sahabat. Jadi orang yang berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada agama Allah, berkhidmat kepada orang baik-baik, biasanya cepat meningkat, cepat tinggi. Kata Imam Abu Madian, barang siapa duduk dengan orang yang rajin, orang yang sedang berzikir, nescaya dia tersedar daripada lalainya. Barang siapa menjadi berkhidmat kepada orang-orang yang soleh, orang yang baik, nescaya dia akan meningkat tinggi dengan sebab khidmat yang dia berikan. Itu kata-kata Imam Abu Madian Al-Ghaus. Jadi di antara ulama yang pernah belajar di sini dan terkenal, nama dia Imam Abu Madian. Dan ada nama-nama lain yang saya baca lagi. Banyak. Cuma dalam kitab yang saya baca, saya khatam kemarin di Casablanca, hotel kemarin. Saya tak turun makan kemarin baca kitab ni. Allah. Dalam kitab ni saya khatam kemarin, ada 198 para ulama yang diziarahi kubur mereka dan didoa di kubur mereka dan Allah mustajab doa di situ. Masya-Allah. Maka di antara disebut orang-orang di sini juga ada. Antaranya Imam Nawawi ya, Imam Nawawi kita tak nak sampai di Nawa. Bukan Nawa belakang di Kedah. Nawa di Syria. Imam Nawawi di antara perangai dia, kana idza dzukira as-salihin dzakarahum bi ta'zimin wa tawqirin wa dzikri manaqibihim wa karamatihim. Imam Nawawi bila sebut orang-orang baik-baik, dia menyebut dengan menghormati mereka, memuliakan mereka, menyebut sifat-sifat terpuji pada mereka dan menyebut karamah-karamah mereka. Itu perangai Imam Ghazali, Imam Nawawi. Bila dia mati, kubur dia menjadi tempat ziarah orang-orang baik untuk bagi salam, untuk berdoa di situ dan sebagainya. Kemudian Imam Ibnu Arabi, pengarang kitab Futuhan Makkiyah, juga di sini. Cuma dia dikebumikan di Andalus. Dia pernah mengaji kawasan ini juga. Dia ada daripada Maghrib juga, daripada yang di sini ni Imam Ibnu Al-Arabi, ada alif lam. Yang ada alif lam tu pengarang kitab Ahkamul Quran 4 jilid yang kita nak keluar kemarin. Ustaz Andri kita tunjuk tu dah kawasan ditanam Imam Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi yang hidup belakang sikit pada Imam Ghazali, sezaman dengan Imam Ghazali ataupun murid pada Imam Ghazali. Beliau karang kitab Ahkamul Quran, Ibnu Al-Arabi. Jadi antara yang terkenal juga di sini Imam Ibnu Zarruq. Imam Ibnu Zarruq bertemu dengan Imam Al-Jazuli di sini, di Fes. Imam Ibnu Zarruq dia karang syarah hikam juga, tapi dia main belakang lah. Karangan-karangan dia begitu banyak. Antara karangan Ibnu Zarruq yang terkenal,
Nama dia Safinatun Naja liman ilallahil taja. Ataupun nama yang kedua Al-Wadhifah Az-Zarruqiyah. Kitab apa ni? Kitab amalan pagi petang, doa pagi petang. Dan kitab itu disyarahkan oleh ramai ulama. Nama-nama ulama ada di sini. Di antara yang syarah tu kalau tak silap Sayyidi Abdul Rahman Al-Fasi. Ulama sini juga. Kitab itu dibaca dan dikaji oleh Syekh Abdul Rahman Al-Banna. Pengarang kitab Al-Fathur Rabbani, syarah kepada Musnad Imam Ahmad Al-Syaibani. Yang dia buat tu dia berpakat dengan Syekh Abdullah Sini Al-Ghummari. Abdul Rahman Al-Banna ni ayah kepada Hasan Al-Banna yang ikhwan muslimin. Jadi Hasan Al-Banna ni terpengaruh dengan tarikat Syazuliyah yang dibawa oleh ayah dia. Lalu dia mengambil wirid ini, dia ubah nama menjadi Al-Ma'surat. Jadi Ma'surat tu 99%, 95% adalah wirid Imam Az-Zarruq. Imam Zarruq syarah hikam dia 3 jenis. Banyak. Saya baca juga sikit kitab dia. Kemudian Qawaidut Tasawuf. Imam Zarruq ni banyak yang dikenali. Jadi ulama Maghrib, ulama Morocco ni banyak sangat dalam bidang-bidang yang terkenal. Jadi kalau tuan-tuan biasa baca Ma'surat, berarti tuan-tuan membaca wirid tariqah Syazuliyah yang datang, yang diambil daripada pengasasnya, iaitu Imam Zarruq. Imam Zarruq sezaman dengan Imam Juzuli. Imam Juzuli terkenal dengan apa kemarin Dalailul Khairat. Imam Zarruq terkenal dengan wirid Wadhifah Zarruqiyah ataupun Safinatun Naja liman ilallahil taja. Dalam ni ada nama kitab tu dan nama syarah-syarah ada. Di antara yang syarah kitab tu ialah Imam Ibn Ajibah. Imam Ibn Ajibah dia syarah kepada Zarruq. Imam Ajibah dia syarah kepada Burdah. Imam Ibn Ajibah karang kitab tafsir Al-Bahrul Madid. Berapa jilid? Kat 10 jilid, 8 jilid, 10 jilid. Imam Ibn Ajibah karang kitab Mi'radut Tashawuf ila Haqa'iqit Tasawuf. Ada. Dia ada di atas, dia tak turun. Saya bawa kita dulu baca. Jadi senarai nama yang saya baca ni begitu banyak tokoh-tokoh yang kita baru kenal di sini pun ada, yang kita dah kenal lama tapi mari jumpa tang ni. Nama-nama mereka. Abu Ya'za terkenal juga. Kemudian Abu Abdullah Ad-Daqqaq juga terkenal. Abu Abba As-Sibti yang kita ziarah kemarin. Abdul Salam bin Mashish akan kita ziarah selepas ini. Kemudian Imam Ibn Arabi, Abu Hasan Asy-Syazuli. Kita baca sedikit sejarah Abu Hasan Syazuli, bagaimana dia boleh sampai di sini. Imam Abu Hasan Syazuli ini, Syazulah ni satu tempat di Tunis. Tempat dia singgah sehingga digelar sebagai Syazulah. Dia ni hidup di zaman di akhir Muwahhidin dan di awal apa kemarin Mariniyin ke apa. Nama dia Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Ulama-ulama ni kenapa hebat? Karena biasanya mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni biasanya kalau duduk di tempat mana-mana pun mereka menonjol pada orang lain. Hatta di Mekah sendiri, ulama-ulama keturunan Rasulullah di mana-mana Allah Taala bagi kelebihan. Baik. Peringkat awal dia datang ke Fes nak ambil berkat dan nak mengaji beberapa ulama di sini. Di antara gurunya ialah Syekh Wali Allah Sayyidi Muhammad bin Harazim bin Syekh Sayyidi Ali bin Harazim. Habis dia mengaji di sini, dia keluar nak pergi cari wali kutub. Wali kutub macam ketua wali lah. Kemudian dia sampai ke Iraq. Sampai di Iraq, dia berjumpa dengan seorang wali Allah di sana, Al-Arif Billah, Abul Fathi Al-Wasiti. Abul Fathi Al-Wasiti ni habang ke dia, kamu cari wali kutub di Iraq, ketua wali di Iraq, sebenarnya ketua wali duduk tempat kamu di Maghribi tu. Kamu lahir di Maghribi, mengaji di Maghribi, mai cari di Iraq tak akan jumpa. Nak jumpa pergi balik ke tempat kamu, kamu akan jumpa di sana. Depa ni bukan orang biasa, jenis kasyaf, macam cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kemudian dia pun balik
balik berjumpa dengan Maulana Abdul Salam Ibnu Mashish yang kita akan ziarah lepas ni. Ya. Maka dia mengaji kepada Abdul Salam Ibnu Mashish sehingga dia menjadi ulama besar. Dia sezaman dengan Ibnu Arabi Al-Hattami, pengarang kitab Futuhat Makkiyah, yang juga orang Maghribi, cuma mati di Andalus kalau tak silap. Kemudian Abu Hasan Asy-Syustari, pengarang kitab Imam Ibnu Ajibah, karang Iqazul Himam, banyak ambil daripada Syustari ni. Syustari ni tak karang kitab, dia ambil kata-kata tu buat dalam kitab tu. Syustari ni meninggal di mana? Di Dimyat, di Mesir. Jalan-jalan mengaji kata, mati di Mesir. Kemudian Ibnu Sab'in, kemudian sezaman dengan Al-Hafidh Al-Munziri, pengarang Targhib wa Tarhib. Dia juga mengaji ke Abu Hasan Syazali. Izzuddin Ibn Abdul Salam ambil ilmu ke Abu Hasan Syazali. Imam Qustullani, Qutubuddin Al-Qustullani ambil ilmu kepada Abu Hasan Syazali. Syazali ni dia wali Allah dan dia guru kepada ulama-ulama besar di zaman dia. Izzuddin Ibn Abdul Salam tu gelaran dia Sultanul Ulama, mengaji ambil ilmu ke Abu Hasan Syazali. Jadi Abu Hasan Syazali, Imam Qurtubi, pengarang kitab tafsir, sezaman dengan Abu Hasan Syazali. Masya-Allah. Jadi zaman tu zaman yang luar biasa. Syekh Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar menulis riwayat hidup Abu Hasan Syazali. Kita di sana tak kenal Abu Hasan Syazali. Yang kita kenal di sana biasa dengar, mungkin kita biasa dengar, ialah kitab Hikam. Kitab Hikam ni karangan siapa? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari ni murid kepada Abu Abbas Mursi di Iskandariah. Abu Abbas Mursi ni murid kepada Abu Hasan Syazali. Jadi kitab Hikam tu cucu kepada Abu Hasan Syazali. Orang tanya Abu Hasan Syazali, awak tak karang kitab tu, karang wirid ni? Dia kata ashabi kutubi. Kitab-kitab aku adalah teman-temanku dan murid-muridku. Kata-kata dia, kehebatan dia berpindah kepada murid dia Abu Abbas Mursi yang dikuburkan di Iskandariah. Anak murid dia juga Imam Busairi yang karang kitab Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada, yang karang kitab Burdah amin tadzakkuri jiranin bizi salami mazaj tadam anjara min 160 bait. Itu Abu Al-Imam Busairi. Imam Busairi karang Burdah sampai satu syair berbunyi famablaghul ilmi fihi annahu basharun. Sampainya ilmu pada diri Rasulullah bahawa Rasulullah itu seorang manusia. Dia tak erti nak sambung, putih ilham. Maka dia tidur mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata sambung syair ni. Rasulullah bagi kat dia syair yang sambung selepas itu. Syair itu berbunyi wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan baginda adalah makhluk yang paling baik. Allah. Jadi parti kitab Burdah nak abang kepada kita bahawa Rasulullah semula-mula makhluk. Dan sebaik-baik makhluk itu diulang-ulang ketika orang baca Burdah, iaitu Maulaya salli wa sallim. Wahai ya Allah ya Tuhanku, salli wa sallim, sampaikan salawat dan salam. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Daiman makna selama-lamanya. Abadan selama-lamanya juga. Daiman secara berkekalan, abadan selama-lamanya. Bahasa Malaysia kata kekal abadi. Hak tu. Abadi itu abadan. Daiman secara kekal, abadan selama-lamanya. Sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah selama-lamanya. Maka pahala kita dapat selama-lamanya. Pahala salawat kita tak putih kerana kita minta sampai ke Rasulullah, tak putih. Daiman abada. Kepada siapa? Ala habibika, kepada kekasih engkau. Daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, semulia-mulia makhluk daripada kullihim, daripada semua makhluk. Allah. Itu syair yang menunjukkan Rasulullah semulia-mulia makhluk yang diulang-ulang. Antara yang diulang juga, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wa ya Allah ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab Rasulullah seorang Rasul yang terpilih. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud dan tujuan dan kehendak kami. Apa-apa hajat kami, tolong bagi kami dapat. Itu balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan berkat Rasulullah. Ini tawassul nama dia. Tawassul dengan Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan berkat Rasulullah, Rasul yang dipilih. Bil Mustafa atau bil Mukhtar atau bil Mujtaba, makna dia sama.
Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud-maksud kami, sampaikan segala niat-niat dan tujuan dan hajat kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunkan kami segala dosa yang telah kami lakukan. Ya wasi'al karami, wahai Allah Tuhan yang maha luas kemuliaannya. Habis dia kena burdah, dia kena lumpuh, sakit tak lega, sebelah badan dia, stroke sebelah badan, tak boleh bergerak. Dia mimpi jumpa Rasulullah, hadiah burdah syair itu kat Rasulullah. Rasulullah sapu badan dia, bangkit lega terus. Allah. Dia lega, semua lumpuh dengan berkat puji Rasulullah dalam Sallallahu syair. alaihi wasallam. Maka orang yang ada masalah, ada hajat, biasanya orang baca syair ni, doa supaya sembuh, hilang masalah. Dan ada orang buat wirid harian burdah ni. Ada orang buat wirid harian Dalailul Khairat. Ada orang buat wirid harian nama-nama syuhada Badar dan nama-nama tentera Badar dan syuhada Uhud. Tengah jam kau nak habis. Nama dia Jaliyatul Qadar fi tawassul bi asma syuhada Badar. 313 nama tentera Badar dibaca satu-satu. Yang amalkan di Mekah, yang amalkan di Madinah. Tempat kita banyak orang tak kenal. Jadi wirid-wirid nama-nama ulama-ulama yang besar ada. Ditahqiq oleh Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Imam Busari murid kepada Abu Hasan Syazili. Yaqutul Arash, dekat tu ada nama Yaqutul Arash, murid kepada Abu Hasan Syazili. Jadi kehebatan pengarang kitab hikam datang daripada kehebatan Abu Hasan Asy-Syazili yang pernah belajar di sini. Cuma Abu Hasan Syazili ini meninggal di Mesir, di Humaisara. Dia mengajar di Mesir. Dia mata buta, masuk perang dengan tentera Salib di Mansurah. Sebelum perang dia habaqlah, esok kita akan menang. Kalau semalam aku jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kita akan menang. Masya-Allah. Ini Imam Hasan Syazili. Banyak dia punya karamah dia. Wirid-wirid dia, syarah-syarah dia banyak. Hizib dia yang terkenal Hizbul Bar. Hizbul Bahr. Hizbul Bahr ni, Hizbul Bar ni mula dengan Ya Ali Ya Azim. Ya Ali Ya Azim bacaan Ala Al-Hadrami ketika dia pergi berperang. Kemudian musuh dah seberang dengan perahu pergi kepada pulau. Mereka nak pergi tak boleh. Lalu dia baca wirid ni, dia berjalan atas air. Kapal kuda dia berjalan atas air, tentera dia berjalan atas air, tak tenggelam. Wirid dia berbunyi Ya Ali Ya Azim. Dia ambil lebih Abu Hasan Syazili tak dalam Hizib Bahar. Hizib Bar. Hizib Bahar. Hizib Bahar. Kita baca tenggelam. Yang penting kita tahu macam mana sejarah hizib ini muncul. Dan ada tempat sunat kita baca doa kalau kita ada hajat ketika baca wasakhir lana hadzal bahra apa semua tuan. Ada. Jadi sejarah Abu Hasan Syazili, bila dia pergi mengaji sana, Abu Fath Al-Wasiti kata pergi balik mengaji, cari tempat kamu akan jumpa wali kutub di sana. Maka dia bertemulah dengan Imam Abdul Salam Ibnu Mashish yang juga mengarang selawat yang terkenal nama selawat Ibnu Mashish. Jadi kalau di Mekah tu ada seorang ulama besar tahun 70-an. Sebelum dia meninggal lah. Sebelum dia Syed Alawi Maliki. Sebelum dia Syed Muhammad Amin Al-Kutubi. Ada qasidah yang kita dengar orang baca. Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Itu karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kutubi Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Dan Rasulullah duduk di Mekah. Ngarang kitab. Antara kitab yang dikarang ialah qasidah puji-puji Rasulullah. Dia ni suka karang qasidah puji Rasulullah sehingga digelar sebagai Busairi zaman moden. Masya-Allah. Seperti mana Imam Yusuf Nabhani juga digelar Busairi kerana rajin puji Rasulullah. Jadi Imam Said Muhammad Amin Al-Kutubi ini ulama yang tahun 60-an, 70-an. Antara murid dia yang masih hidup Baba Makmawi Tani. Mungkin seorang lagi kata Wajilah tu sempat atau tidak, tapi Baba Makmawi memang dia mengaji kat Syekh Amin Al-Kutubi ini. Jadi bila Syekh Amin Al-Kutubi pun dah masuk khalwat, tak jumpa orang, Syekh Alawi pun dah meninggal, maka tahun 74 guru kita datang, Tuan Guru Syekh Nuruddin. Zaman dia mai, ulama yang paling hebat pada masa itu ialah Syekh Hasan Masyar. Digelar sebagai Syekhul Masyayikh bagi orang Mekah. Sebelum tu Syekh Ali Al-Maliki zaman Tuan Guru Saleh. Syekh Ali Al-Maliki. Lepas tu di Madinah Umar Syekh Umar Hamdan, guru-guru seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Dan sanad Syekh Yasin Al-Fadani kalau kita baca dalam bab hadis musasal akan ada salah
salah seorang daripada sanad itu nama seorang dua daripada Al-Fasi dari sini. Duduk dalam sanad Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab Al-Hujalah fil Ahadits Al-Musassalah. Jadi Syekh Hasan Mashhad ni masa dia nak mati, dia sakit dada. Dia beramal, dia berdoa supaya lega. Tak lega-lega. Satu malam mimpi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit dada. Rasulullah kata nak bagi lega, pergi cari cucu aku, nama Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Rasulullah pesan dalam mimpi dia. Bangkit dia cari, jumpa, suruh baca Fatihah, baca doa, lega. Lepas tu dia pun 2-3 hari mati. Maka muncul nama Habib Abdul Qadir As-Saqaf pula muncul, terkenal. Saya pun dengar nama, tengok gambar, tapi tak ada perasaan pergi jumpa, saya tak tahu kata dia hebat. Tengok dia pelekat di dinding di Kairah kami pergi. Untuk man, nak ni sangat-sangat buh ni. Kita tak tahu. Buh depa buh 2 kepin. Satu Habib Muhammad Al-Haddad. Satu Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Ada ni mati tahun 95. Sebelum dia mati dia telah mengislamkan ratusan ribu orang di Afrika. 200-300 ribu. Dia pergi dakwah masuk Islam, buat masjid, tinggal. Pergi dakwah masuk Islam. Jadi jasa dia mengislamkan ratusan ribu orang di Afrika. Itu Al-Haddad. Gambar dia ada di dinding. Dia mati tahun 95. Saya masih hidup masa tu. Di Kairah tahun 91 saya pergi. Tapi tak tahu cerita dia. Habib Abdul Qadir As-Saqaf ni mati 2010. Baru lagi. Kami pergi Mekah buat umrah haji tahun 98. Depa kata ada orang ajak pergi ziarah Habib Abdul Qadir As-Saqaf di Jeddah. Rumah dia di Jeddah. 6 bulan duduk di Jeddah, 6 bulan duduk di Yaman, di Sayun. Tak pergi juga. Anak dia kahwin dengan orang Malaysia. Cucu dia ada orang Malaysia. Dia jumpa cucu dia baru ni di Kuala Lumpur. Jadi kita tak kenal masa tu. Bila kita baca sejarah, Habib Abdul Qadir As-Saqaf ni hebat. Oh tidak, ulama besar Mekah lega dengan sebab Rasulullah pesan dalam mimpi dia. Sebab dia keturunan Rasulullah. Syekh Hasan Mashhad sewaktu duduk beribadat, tua dah, tak larat dah. Guru kita Syekh Nuruddin bawa kitab, nama dia Afdalus Salawat. Ada lebih kurang 70 salawat. Dalam tu macam-macam jenis. Karangan Syekh Yusuf Nabhani. Dia pun pegang buku tu, dia buka sampai satu tajuk tu nama dia Salawat Ibnu Mashish. Yang kita nak ziarah ni. Salawat Abdul Salam Ibnu Mashish. Dia suruh kamu beramal kitab selawat ni. Selawat ni fadilat dia besar. Akhirnya dia beramal sampai hari ni. Setiap hari lepas Zuhur dia akan baca salawat Ibnu Mashish setiap hari. Depa anak murid dia pakai hafal. Saya yang tak hafal. Anak abang kata Ibnu Salam Ibnu Mashish ni selawat dia begitu terkenal dan diamalkan dari rata tempat. Dan saya ada syarah dia yang kawan kita bagi. Tu dia terbaik tu. 3 orang ulama syarah. Nama dia syarah salawat Ibnu Mashish. Sampai dah. Sampai dah. Bagi kita continue. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.